Tandukan semula dari Alex. Safwan mencari hat-trick. Safwan Baharudin melengkapkan hat-trick untuk Selangor malam ini. Kedudukan mengalami kecederaan dan terpaksa digantikan. Mukairi masih lagi di sebelah kiri. Dia yang mungkin, cantik dorongan itu. Ronnie Fernandez! Anda meragui beliau. Ronnie Fernandez on target. Dan masih lagi belum ada tanda-tanda meraihkan jaringan itu daripada Nizam Jamil. Apa yang pasti adalah Ronnie Fernandez. Nur Al-Rawabdeh, dorongan cantik. Yohandri Orozco, satu lagi. Ataupun ada sentuhan di situ daripada Nur Al-Rawabdeh. Ialah suatu percubaan cukup baik kita lihat Yohandri. Mungkin ada terkena kaki Nur Al-Rawabdeh di situ apabila dia lakukan larian di hadapan. Kita lihat sekali lagi. Cantik daripada untuk Alif Haikal Lau, dorongan untuk Yohandri Orozco, jaringan yang ketiga. What a move, gerakan yang cukup menarik dari Selangor. Dan inilah rata-ratanya yang terlihat dalam babak yang pertama. Bezanya dalam babak yang kedua ini, segala-galanya disudahkan dengan jaringan. Alif Haikal, Mukairi ada banyak ruang ketika ini. Hantar awal, cantik hantaran ini, Rezin 4-0. Dan akhirnya pemain yang benar-benar menghiburkan penyokong-penyokong Selangor dalam perlawanan terakhir tampil selaku pemain gantian. Dan kali ini terima kasih kepada Mukairi Ajmal yang bermula di sebelah kiri, switch ke sebelah kanan. Keluarkannya, satu lagi hantaran ke depan. Orozco maukannya dan ada sentuhan ke dalam gawang sendiri. Orozco mungkin ada sentuhannya. Dan tekanan itu yang membawa kepada jaringan pertama. Ya, satu sungkitan daripada Orozco sebenarnya. Dan bukanlah sentuhan pertahanan. Sungkitan bijak untuk melepasi Syami Adib. Mukairi. Orozco larian lewat. Hantaran itu ingin mencari Alvin Fortes. Ada kesilapan dan Orozco datang lagi. Mereka sememangnya mengganas di Petaling Jaya. Dan Yohandri Orozco akan menyatakan terima kasih setelah menggelicik Syami Adib dan meletakkan bola ke dalam gawang yang kosong. Syakwa juga masuk ke dalam kawasan penalti. Liner, hantaran cantik. Alvin Fortes terlepas. Alvin Fortes! Mereka ingin berpesta. Dan tampak seolah-olah pesta itu sudah pun bermula. Dan kini Alvin Fortes pula. Sambil itu Quentin Cheng dan Alif Haikal akan menanti peluang mereka untuk masuk. Orozco, Alvin Fortes untuk 4. Kerayan dan pesta diteruskan lagi. Hantaran yang berkualiti dari Yohandri Orozco. Alvin Fortes terlepas, lolos 1 lawan 1, ketenangan. Cemaskan pintu gol perak Yohandri Orozco dengan satu lagi hantaran Safwan dan terbuka untuk Ronnie Fernandez. Tindakan susulan daripada Fernandez memastikan Selangor kini berada di depan. Bermula dengan tandukan yang dilakukan Ronnie Fernandez ke sebelah kiri Ramadan untuk bola menerjah jaring bagi gol yang kedua Selangor. Kali ini beliau lebih tenang ketika Ramadan Hamid merebahkan badan ke sebelah kanan. Bola itu menuju ke penjuru kiri pintu gol. Dia akan mencari sasaran untuk mendapatkan jaringan tangkapan.
Namun begitu tindakan susulan yang dilakukan oleh Ronnie Fernandes. Untuk tindakan susulan daripada Ronnie Fernandes. PPJ lawan lawan. Beliau sedikit tertekan. Sempatkan sudut outswinger cantik. Oh, bahaya kedudukan ini. Percubaan dan gol penyamaan ditemui oleh Selangor. Oleh siapa lagi kalau bukan Ahmad Zikri Khalili. Antara 3 pertukaran Nizam Jamil pada hari ini. Dan nampak gayanya Subra membuahkan hasil setakat ini. Situasi bola mati. Zikri Khalili menjaringkan gol burn melalui second phase dari sepakan penjuru sebentar tadi. Nuala ini. Cantik lorongan untuk Nur Al-Rawabdi. Through ball. Cantik kedudukan Quentin yang tidak dikawal. Cutback Quentin mahu mencari Ronnie Fernandes. Namun Alvin Fortes. Satu jaringan yang cukup penting untuk Merah Kuning. Seolah-olah anda dapat merasakannya. Walaupun momentum tidak bersama mereka, pada saat dan ketikanya peluang itu hadir. Gerakan, hantaran lolos, semuanya menjadi. Tandukannya baik. Alvin Fortes dalam kawasan penalti. Dia masuk. Alvin Fortes! Jaringan yang dicari-cari. 10 lawan 11. Tiada Yohandrio Roscoe, tidak ada masalah. Kerana mereka mempunyai Alvin Fortes. Selangor dengan Ronnie Fernandes. Backhand ke belakang untuk Muhairi Ajmal. Peluang bagi pasukan Selangor. Alvin Fortes. Itu cukup penting untuk Selangor. Walaupun ketinggalan tetapi mungkin cuba mencari gol di separuh masa pertama ini dan ya mereka terbukti mereka telah dapat menjaringkan gol yang baik. Untuk mencari Alvin Fortes, bahaya kedudukan ini untuk pasukan Terengganu. Masih lagi dalam peluang dan itu dia. Selangor hanya memerlukan 2 minit untuk, namun bermula dari kedudukan Alvin Fortes datang terlepas dari Ronnie Fernandes. Kemudiannya peluang itu diterjemahkan menerusi satu placing yang cukup baik. Baik, gerakan daripada Alvin Fortes ini antara kaki kanan, peluang, dan itu adalah jaringan Muhairi Ajmal. Menerusi satu gerakan bijak Alvin Fortes yang pada awalnya seperti tidak mampu untuk melakukan ancaman ataupun tidaklah begitu mengancam. Sebelum pergerakan tersebut berjaya menemui Muhairi Ajmal untuk sentuhan penting jaringan pertama Selangor. Sepakan penalti untuk Selangor selepas beliau menyempurnakannya. 2-1 hanya dipisahkan sekitar 6 minit selepas Penang menyamakan kedudukan 1-1. Dan kini Yohandrio Roscoe menyempurnakan sepakan penalti. Dia turut menerima layangan kad kuning tersebut daripada Alvin Fortes. Percubaan cantik. Ini yang mau kita saksikan. Kejutan dalam setiap drama bola sepak. Selepas segala-galanya berlaku dengan perlahan dalam perlawanan ini. Dan muncul jaringan yang penuh dengan kejutan. Lencongan Alvin Fortes. Taran baik untuk mendapatkan Quentin Cheng. Melepaskan percubaan. Dan jaringan tersebut juga seperti tidak mahu diraikan terlebih dahulu oleh Quentin Cheng. Namun kita tolak ke tepi dahulu. Adakah jaringan ini akan disahkan ataupun tidak untuk memberikan penghargaan kepada bagaimana lorongan yang cukup menarik. Di ruang kosong di hati peminat Selangor bagi Ronnie Fernandes hanyalah jaringan ketika ini. Umpan baik mencari Alvin Fortes, meneruskan menukar kelajuannya. Dah percubaan Alvin Fortes tidak menunggu lama untuk membuka tirai di Temerloh. Bukan hanya kaki kirinya yang berpisah, kerana kaki kanannya juga mampu untuk mencipta jaringan. Dan kini Selangor di hadapan Alvin Fortes kembali
menemui sentuhan jaringannya. Dan pergi ke arah pintu pasukan Selangor, dan kali ini pasukan Selangor berjaya mendapatkan sepakan penjuru. Satu dencongan dan tandukan yang berjaya dihasilkan menerusi Safwan Baharudin. Selangor memadam kelebihan Terengganu dari segi agregat. Satu lagi umpanan yang baik dan satu lagi tandukan dari pemain yang sama, Safwan Baharudin. Apakah semangat yang dibawa oleh Faisal Halim yang memberikan mereka tonik tambahan untuk tampil cemerlang dalam tempoh 5 minit yang pertama ini? Orozco rendah dapat dikeluarkan. Tandukan semula dari Alex. Safwan mencari hat-trick. Safwan Baharudin melengkapkan hat-trick untuk Selangor malam ini. Dari sepakan penjuru yang gagal ditangani dengan baik oleh pemain-pemain Terengganu. Akan cuba untuk bertahan di sudut itu seberapa lama mungkin. Yohani Orozco dan terbuka untuk Razik Banihani membawa Selangor ke pentas akhir. Satu lagi situasi hantaran lintang. Melindungi Katul Anwar, hantaran ke dalam zon bahaya. Tandukan Razik, dan kali ini Ronnie Fernandes. Akhirnya Selangor membuka tirai jaringan. Penantian yang cukup lama. Minit ke-65. Ronnie Fernandes. Hantaran yang baik daripada Orozco. Ronnie Fernandes. Tetapi Ronnie Fernandes hari ini muncul dengan 2 jaringan yang meletakkan Selangor dalam kedudukan yang cukup selesa di Stadium MBPJ. Kembali ke belakang, high press, hantarannya tak sepatutnya berlaku. Peluang untuk Ronnie. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ronnie Fernandes. Setelah berjaya mendapatkan 2 gol di game yang lalu menentang Kelantan Darul Naim, datangnya beliau pada minit ke-31 menyamakan kedudukan. Outswinger delivery yang baik dan adakah satu tandukan tepat bola muntah, dan itu dia. Baik daripada Harith Haikal berjaya untuk memanfaatkan daripada bola muntah Khairul Fahmi Jekmat. Tandukan ternyata terlalu padu daripada Ronnie Fernandes. Terkena Khairul Fahmi Jekmat, melantun tepat ke arah Harith Haikal. Orozco untuk Razik semula mencari Yohani Orozco yang hantar ke sebelah kanan untuk Alvin Fortas. Setelah pertamanya terus ke depan, masih lagi dalam kawalannya Alvin Fortas dengan percubaan leret. Oh, masuk Alvin Fortas kembali memberikan nyawa. Jaringan yang diintai, jaringan yang dicari. Dan kini Alvin Fortas menghidupkan semula lautan merah kuning yang tampak semakin sepi sebentar tadi. Ya, satu serangan balas yang cukup on point daripada pemain pasukan Selangor. Oh, terlepas pula Ali Olwan. Cuba untuk masuk di sebelah kiri untuk Selangor, mendapatkan Ronnie Fernandes. Oh, masuk ke gawang sendiri. Setelah clearance itu mengenai Ronnie Fernandes, ada satu keraian yang datangnya dari kesilapan clearance yang mengenai badan Ronnie, dan Selangor tidak kisah kerana mereka ada jaringan untuk diraikan. Dan kini Ali Olwan dapat untuk melepaskan Ronnie Fernandes. Berhadapan dengan Tanikawa, ke belakang semula. Olwan terlepas, Ali Olwan. Selamat
Asia dikeluarkan untuk masukkan import. Terbuka, tandukan 3-0. Dan ada momen juga untuk Umar Esmuradov. Selangor sememangnya sudah pun bangkit kembali dan kembali bangkit di tempat sendiri penuh bergaya. Sekali lagi baik dilakukan, tetapi satu lagi hantaran yang tak lepas. Nora Rawak, dia ada ruang untuk merembat, diberikan kepada Alvin Fortes. Lagi dan lagi dan lagi. Dan kali ini ditambah oleh pemain yang sememangnya layak untuk mempunyai jaringan pada malam ini. Alvin Fortes untuk Selangor. Cukup berbeza. Orozco. Tanda yang lebih kompos kali ini antara ke depan untuk mendapatkan Ronnie Fernandes. Oh, cantik! Akhirnya bermula dengan hantaran-hantaran pendek. Dengan kemasukan Yohandri Orozco memberikan satu sinar baru di bahagian tengah. Sebelum bermulanya serangan mereka dan akhirnya disempurnakan oleh Ronnie Fernandes. Okey, gandingan 3 pemain di bahagian attacking dan scoring player. Baik daripada Orozco, timing lari daripada Ronnie. Kanu dalam 5 perlawanan terakhir menyaksikan mereka seri dengan Sabah dalam perlawanan terakhir. Permulaannya garang untuk Selangor ketika ini percubaan. Seawal 28 saat, Ronnie Fernandes sudah pun meledak. Jaringannya ke-8 dalam saingan Liga Super pada musim ini. Mereka tidak menunggu lama untuk meraihkan jaringannya pertama. Kelekaan yang dikatakan. Bahaya untuk Cebu, peluang untuk pasukan dari Selangor. Tolakan yang baik, cantik pergerakan ini. Tak lain tak bukan Yohandri Jose Orozco. Berpunca daripada kehilangan bola yang ambil kesempatan oleh pemain dan pemain Selangor. Dan kemudiannya gerakan yang menyaksikan 2 touch dan gol untuk pasukan Selangor. Ya, kurang ada pergerakan daripada pemain-pemain. Satu dummy baik dapat dilakukan oleh Quentin Chen Muhammad. Satu lob, tandukan. Bola masuk sama ada daripada Alvin Fortes ataupun tindakan susulan yang dilakukan oleh Ronnie Fernandes. Tandukan yang terkena palang melantun ke bawah. Sama ada sudah melintasi garisan gol ataupun belum, tetapi dipastikan bola itu masuk dari Ronnie Fernandes. Selangor kosong, John Book kosong. Lambungan ke dalam kawasan penalti. Cemas sekali lagi peluang terbaik. Selangor 1. John Book, Hyundai Motors. Siapa lagi kalau bukan Captain Marvel, Harith Haikal. Percaya atau tidak, saudara, meledak untuk Selangor. 2-3 kali kita menyaksikan kemampuannya dari situasi bola mati. Sepakan surat, namun kali ini satu lambungan dari bawah dan kemudiannya terus mencemaskan barisan pertahanan. Dan sekali lagi situasi cemas. Noah Laine. Di mana kedudukan Ronnie Fernandes ketika ini masing-masing. Ali Olwan, satu lagi peluang. Masuk! Selangor berpesta ketika ini. Seminit saja yang diperlukan untuk diraihkan ribuan penyokong-penyokong Selangor yang hadir di MBPJ. Pasukan Korea Selatan yang kita jangkakan akan membawa cabaran yang hebat berdasarkan apa yang kita lihat sebelum ini. Ya, datangnya daripada gerakan Nualain yang lebih selesa daripada kawalan bola masuk di kawasan tengah. Menjadi hantaran pertama daripada Zikri. Dicuba kali yang kedua dan itu dia. Alif Izwan memberikan impak dengan kemasukannya untuk jaringan yang pertama perlawanan. Dia membalas kepercayaan Abi Hassan untuk meletakkan pasukan pelawat di depan. Menyempurnakan hantaran lintang dari Zikri Khalili untuk menewaskan Ifwat Akmal. Ya, cukup menarik daripada segi pergerakan kedua-dua pasukan. Dalam permainan, Safwan hantar ke depan. Tandukan! Jaringan penyamaan dihasilkan oleh Nicola Jambo. Selepas 82 minit, mereka bertahan dengan sempurna. Tangkapan kurang kemas yang dihasilkan oleh Zarif Irfan memberikan jaringan penyamaan untuk pasukan Selangor.
Fernandes meluru ke bahagian tengah. Ada ruang untuk Fernandes. Satu set yang dilakukan. Peluang terbuka untuk Quintin. Jaringan yang pertama untuk Selangor dari Quintin Cheng. Sekali lagi pergerakan itu disusun dengan baik. Membabitkan Alvin Fortes, Ronnie Fernandes, Yohandi Orozco turut terlibat. Quintin Cheng tenang biarpun ianya cuba dihalang oleh Ali Sissoko. Ya, sekali lagi telantaran kepada Fortes dapat melihat kedudukan Ronnie. Tapping ataupun setting kepada Orozco. Rebounds dan ini jaringan datangnya pemain pertahanan di sebelah kanan untuk Quintin Cheng. Fortes lepas daripada kawalan pertama. Masih lagi Fortes. Satu lambungan yang baik. Safwan Baharudin. Dengan sentuhan dari sang kapitan untuk menyamakan kedudukan. Ianya bermula daripada pergerakan Alvin Fortes. Dari satu percaturan licik ke sentuhan penudah yang menawan. Bermula daripada pergerakan ini melepasi kawalan pertama. Antara lambung kedudukan yang sememangnya dalam onside untuk Safwan. Dikasari di situ Alvin Fortes dengan satu lagi lambungan tentukan dan akhirnya Yohandi Orozco mencipta jaringan di penghujung separuh masa yang pertama ini. Dengan segala kerja yang dilakukan oleh mereka, pergerakan di bahagian tengah, antaran-antaran yang cuba untuk mendapatkan Ronnie Fernandes dan antaran lintang yang datangnya daripada Alvin Fortes menjumpai sentuhan penyudah yang diperlukan oleh Selangor ketika ini. Untuk Noah Liner, satu lambungan mencari Yohandi Orozco, sentuhan yang cukup baik. Orozco raja berjaya untuk menyudahkan dengan penyudah kaki kanannya selepas sentuhan yang berjaya untuk membebaskan dirinya dari kawalan pertahanan Dynamite Herbsebu untuk gandaan jaringan di permulaan separuh masa kedua. Melihat kepada pertukaran yang dilakukan oleh Kinoshi. Dan kini terus mencari Ali Olwan dengan sentuhan pertamanya juga. Ke belakang semua. Noah Liner. Untuk satu lagi penyudah kemas. Mencipta jaringan ketiga untuk Selangor. Dan pembabit,an sumbangan yang cukup pantas daripada Ali Olwan selepas dibawa masuk. Dan itu merupakan sesuatu yang cukup positif apabila anda dimasukkan. Dan terus adanya sumbangan untuk mencipta jaringan. Untuk Orozco melihat kedudukan Fortes yang keserangan. Fortes dengan percubaan kaki kanan dan itu juga merupakan jaringan dalam situasi yang agak bersahaja daripada Alvin Fortes. Pergerakan yang sering kali kita lihat bagaimana bermula dengan acahan kaki kirinya dan disulami dengan rebatan kaki kanan untuk Alvin Fortes turut mencipta nama bagi jaringan keempat Selangor. Terjang itu keras tapi permainan tetap diteruskan. Ali Olwan dinafikan dan masuk. Alif Haikalau untuk Selangor setelah suku jam yang pertama. Adalah jaringan pertamanya sejak hari yang pertama. Alvin Fortes. Oh, cantik. Situasi bola mati diambil kesempatan dengan satu rembatan yang sememangnya berkualiti. Dan Alvin Fortes memberikan sedikit keselesaan. Selangor penjaring mereka ialah Rufino Segovia. Dalam aksi di sini Quintin Cheng yang sememangnya mempunyai kelas yang tersendiri dalam beberapa perlawanan terakhir. Dan beliau melakukannya sekali lagi. 3 gol yang memungkinkan 3 mata itu selamat untuk kekasih merah. Rampasan yang berlaku. Taran terus buat Yohandi Orozco. Dia juga ingin berpesta. Perkara positif sentiasa ada Yohandi Orozco. Dan buat kali ketiga musim ini, Selangor meletakkan 4 ke atas Negeri Sembilan. Penyudah yang cukup berkelas dari Yohandi Orozco.
Syarul Nazim tidak terus ke hadapan. Lorongan yang baik sampai pula kedudukan yang kita perhati kontin. Oh, lorongan yang cantik dan gol awal. Cheng menjadi individu penting untuk lorongan yang tepat sebelum menuju minit kedua ini. Selangor sudah pun di hadapan dengan jaringan yang begitu tenang untuk Ronnie Fernandes menambah jaringan awalnya untuk jaringan ke-11. Kita perhatikan dari bawah lorongan itu sampai kepada Quentin dan tenang juga disudahkan oleh Ronnie Fernandes. Kental untuk waktu ini, hampir ke semua poin mereka dalam kubur, tapi cantik Quentin Cheng tidak untuk lakukan percubaan terus. Sebaliknya hantaran lintang itu hantaran yang baik untuk Muhairi Ajmal untuk dia menutup kesilapan peluang yang datang lebih awal tadi. Kerana peluang kedua ini Muhairi berjaya menamatkan dengan jaringan. Untuk terus membantu di bahagian tengah keras serangan Selangor. Berjaya untuk Ronnie. Muhairi percubaan kirinya masuk. Untuk gol ketiga, gol awal di separuh masa kedua bagi Selangor. Minit ke-47. Bagi Selangor menambah derita Kelantan Darul Naim menerusi pergelutan kekalutan di dalam kawasan sendiri, dan kesempatan itu diambil oleh Selangor. Kita lihat bagaimana bermulanya peluang terhidang kepada Muhairi. Apa berlaku untuk Kelantan? Berikan perhatian Faisal, lorongannya itu menarik. Lorongannya itu menarik untuk menambah derita Kelantan Darul Naim. Hanyalah seketika mereka meraihkan jaringan pertama, tetapi Ronnie Fernandes menambah derita untuk gol keempat, gol pribadi kedua dalam perlawanan ini untuk malam ini. Saya mengawal satu lampungan tinggi masuk first timer, ada dua pemain Selangor dan ia disentuh terlebih dahulu oleh Quentin Cheng untuk tambahan jaringan kepada Selangor. Quentin Cheng jaringan keempat pribadinya untuk pasukan Selangor. Quentin, antara baik daripada Quentin Cheng. Alvin Fortes tidak sesekali akan melepaskan peluang dari jarak seperti itu. Apabila tiadanya Ronnie Fernandes di kawasan tersebut, dan itu membuka ruang kepada pemain lain. Alvin masuk ke bahagian tengah, memberikan semula kepada Alex. Dan baik tindakan daripada Alex Agiarkwa untuk disempurnakan oleh Alvin Fortes yang akan mengukuhkan lagi kedudukan Selangor jika perlawanan berbaki 20 minit yang terakhir. Antara berkualiti Syarul Nazim dan terus adanya jaringan seawal minit ke-10 di Stadium MBPJ. Jaringan yang cukup mudah untuk diraih oleh Selangor dengan kualiti hantaran yang dilakukan oleh Alvin Fortes. Itu lagi memudahkan tandukan yang dapat dihasilkan oleh Syarul Nazim. Lihat pada lencongan ini ke bahagian far post. Jakwa, dorongan untuk Quentin Cheng, hantaran rendah mencari Ronnie Fernandes, peluang kedua untuknya. Dan di ruang yang sempit itulah beliau menjumpai jaringan kedua untuk Selangor pada malam ini dengan peluang yang cukup tipis yang diberikan oleh Ronnie Fernandes yang kepada hantaran yang dilakukan kesilapan daripada Irwan Syazmin untuk mengeluarkan bola. Quentin Cheng terus melakukan hantaran kepada Fortes. Oh, satu perebutan yang baik. Alvin Fortes ke belakang, semula dapat cubaan yang disudahkan oleh Daniel Asri. Letakkan dirinya dalam kedudukan yang tepat untuk menerima hantaran tersebut. 1 jam aksi di MBPJ dan kedudukan yang kembali berubah. Dan jaringan ketiga Selangor berpunca daripada perebutan yang dimenangi oleh Fortes. Meskipun ada cabaran yang diberikan oleh Irwan Syazmin, Alvin Fortes sempat melihat ruang di belakangnya. Ada dua pemain. Tolakan kepada Alvin Fortes. Hantaran pendek semula kepada Muhairi Ajmal. Anwar dapat bersamakan keadaan, tetapi dengan aksi tendangan badik, Alvin Fortes menghantar bola ke dalam pintu gol.
untuk gol pertama perlawanan. Sukar untuk dipercayai dengan situasi seperti itu walaupun pada awalnya dapat diselamatkan oleh Anwar Ibrahim. Khairi percaya lepas dan terus mengintai kepada larian bertenaga daripada Quentin Chang di sebelah kanan. Masuk ke dalam kawasan penalti dan tampanan ke dalam kawasan gol sendiri untuk memberikan jaringan pertama di Stadium Bandaraya dengan Rafael Vitor menjadi pemain terakhir yang menyentuh bola tersebut. Dan pujian perlu diberikan kepada Quentin Chang yang sekali lagi menghadirkan diri dalam kawasan berbahaya antara ini dalam usaha Rafael Vitor untuk mengeluarkan bola. Untuk Ronnie Fernandes, Khairi Ajmal, antara daripada Quentin Chang untuk Ronnie, cantik Ronnie Fernandes, satu penyudah yang cukup klinikal daripada penyerang yang kini sudah mengumpulkan 14 jaringan. Ya, kalau dilihat cara jaringan dihasilkan pergerakan satu tim yang menarik, terutama datang daripada Quentin Chang yang melakukan hantaran cutback betul-betul di luar kawasan kotak penalti untuk Lain. Kali ini peluang lebih baik untuk Alvin merembat. Gol akhirnya untuk pasukan Selangor. Tertewas dengan rembatan leret ke sebelah kiri yang dilakukan oleh Alvin Fortes. 66 minit mereka menunggu dan akhirnya untuk bola Penang FC dibolosi. Rupas yang baik. Di mana posisi Sheikh Izzat dalam situasi ini? Itulah persoalannya. 5 dalam saingan Piala Malaysia dari Sherman. Ali Olwan masuk ke tengah untuk Ali Olwan. 3 pertahanan yang diatasinya untuk melakukan tolakan ke sebelah kiri yang gagal diselamatkan Zarif Irfan ketika memperkatakan tentang peluang keemasan yang dilepaskan oleh Sri Pahang. Penguasaan yang dimiliki oleh Selangor. Di sini Quentin dengan satu hantaran mencari Ronnie Fernandes. Jaringan dari seorang lagi penyerang yang memiliki tindakan penyudah yang sangat baik. Kerana itu adalah satu percubaan dari peluang yang pertama untuk Ronnie Fernandes di dalam kawasan penalti Sepang. Gol yang ke-15 Ronnie Fernandes. Satu dorongan baik untuk Ali Olwan sekali lagi. Ronnie Fernandes, Alvin Fortes, peluang awal dan juga jaringan awal yang dimiliki oleh Selangor menerusi penjaring terbanyak mereka musim ini. Alvin Fortes, hanya 3 minit diperlukan oleh tuan rumah untuk merobek pintu gol pelawat. Kandingan 3 pemain yang terlibat dalam pergerakan itu. Quentin di bahagian tengah, Alif Haikal mencari Syahrul. Ronnie Fernandes dalam kawasan penalti cuba mendapatkan Nicolas Jambo, diselamatkan oleh Brian C. Alvin Fortes, sekali lagi ketajaman yang ditampilkan oleh Alvin Fortes. 2 percubaan ke arah pintu gol, kedua-duanya mengatasi Brian C. Selangor dengan 10 pemain, tetapi itu tidak mengganggu mereka untuk gol yang kedua. Bola yang gagal dikeluarkan sepenuhnya oleh barisan pertahanan PDRM. Percubaan awal datang dari Nicolas Jambo. Quentin, ada ruang untuk Quentin melihat kedudukan Ali Olwan. Bijak dari Ali Olwan untuk meletakkan semula Selangor di depan. Dan sekali lagi ruang yang diberikan oleh pemain-pemain PDRM. PDRM menjadikan stadium ini sebagai rumah mereka juga. Ronnie Fernandes, hantaran baik. Dan ini dia Ali Olwan untuk 1-0. Dan Selangor semakin selesa. Satu lagi jaringan awal di Final Challenge Cup untuk Selangor. Dan Ali Olwan sememangnya datang dengan misi. Satu hantaran baik untuk Yohandri Orozco. Mereka ingin menamatkannya awal. Dan itu yang mereka lakukan. 2 gol dalam 10 minit. Yang pertama, 5-0 secara agregat.
semakin melarikan diri. Ya, hampir saja hat-trick bantuan itu berlaku untuk Ronnie Fernandez. Hampir saja yang kedua buat Ali Olwan. Tapi datang sekali lagi. Ali Olwan cuba masuk, cuba melepasi dua. Ada Quentin Cheng yang mengantar ke tiang belakang dan tandukan itu cantik. Setelah dua bantuan, Ronnie Fernandez ada namanya selaku penjaring juga. Malam yang boleh dikatakan cukup indah buat Selangor. Pertama. Faisal kan baik antara ke tengah dan satu lagi Yohandri Orozco. Maka dengan itu lengkaplah malam kejuaraan buat Selangor di MFL Challenge Cup. Yohandri Orozco dengan gol yang ke-7 menerusi agregat. Tidak boleh leka. Sedikit terbuka ruang, mungkin boleh mendatangkan satu jaringan. Hantaran ke depan sebagaimana saya katakan. Akhirnya ia tiba pada minit ke-12 menerusi Faisal Halim. Satu jaringan mudah. Lama dia nantikan jaringan ini. Dan akhirnya tiba untuk Faisal Halim membuka tirai jaringan pribadinya. Dan juga untuk Selangor FC dalam perlawanan yang ke-21 dalam saingan Liga Super ini. Wah, tenang. Jaya hantaran kepada Quentin Cheng. Terus satu tindakan yang mudah dari Quentin Cheng, seolah-olah hantaran lintang, tetapi itu adalah percubaan terus ke arah gol dan berjaya menewaskan Al-Faiz untuk jaringan kedua bagi Selangor. Penyudah dan juga jaringan dari Quentin Cheng. Dan Quentin untuk hantaran ke tengah kepada Faisal. Percubaan yang tenang dari Faisal, walaupun sentuhan terakhir dari Ali, tapi mungkin gerak perlahan nampak lebih jelas. Percubaan Faisal itu sudah pun masuk ke dalam gol. Di sini kita perhatikan Quentin ada ruang untuk dia mendapatkan Faisal. Okey, Khairi. Oh, mudah. Kombinasi yang menarik dan akhirnya pemain ini menemui jaringan, sentuhan jaringan. Harith Haikal di babak pertama pun beberapa percubaan yang dilakukan tidak menemui jaringan dan akhirnya kali ini mudah. Pencuru yang kedua, babak yang kedua. Tinggi. Oh, Harith Haikal sekali lagi dan terus tanpa ada sebarang sentuhan dan tepat ke dalam jaringan ataupun jaring gol. Oh, dua gol berturut-turut dari pemain ini, Harith Haikal. Kita lihat bagaimana mudahnya Selangor memintas mendapatkan semula penguasaannya. Muhairi masih dalam kedudukan dengan kawalannya dan juga di sini tenang dari Faisal untuk menambah cerita yang lebih menggembira buat dirinya untuk hat-trick. 3 gol malam ini. Hat-trick dari Faisal Halim. Jadi Faisal Halim kembali selaku pencetak dengan 3 gol minit ke-12 di penghujung babak pertama dan sebentar tadi jaringan mudah terhasil. Tetap bola. Satu lagi lorongan. Ada lagi satu peluang untuk Selangor dan disudahkan dengan jaringan. Menerusi pemain gantian iaitu Alif Izwan. Dia masuk menggantikan Alvin. Kemasukannya itu sudahkan juga dengan jaringan Alif Izwan Yuslan. Dan ini adalah jaringan kedua pribadinya. Kita boleh katakan untuk perlawanan ini ya sudah pastinya ada tiket percuma untuk penyokong. Hantaran ke tengah baik dan Selangor kembali dalam permainan. Mukhairi Ajmal tak kala kelab memerlukannya. Perubahan dan pertukaran yang membawa kepada hasilnya. Hantaran cantik Quentin Cheng dan Mukhairi Ajmal menyambar dari belakang. Bahaya. Fortes, peluang di sini untuk Alvin Fortes berembat. Berjaya juga dia melepasi pintu gol Rahadi Azli Halim. Tapi gerakan ini perlu ditunggu sekejap sama ada akan disahkan oleh VAR ataupun tidak. Ceretan siu di Kelana Jaya. Alvin Fortes yang berjaya meloloskan diri. Fortes dapat
Dan lulus. Merembat. Itu dia akhirnya jaringan dapat dihasilkan. Alvin Fortes merembat padu dengan kaki kirinya untuk memberikan gol pertama. Melihat bagaimana gerakan ini, dia dapat bola lepas. Saya rasa hadangan daripada Alif Izzuan itu membantu beliau. Luang di sini diselamatkan dan Ahmad Daniel disudahkan di situ oleh Orozco. Pada awalnya Nur Hakim berjaya menafikan dengan untuk pasukan Selangor, tetapi tindakan susulan jaya dilakukan oleh Orozco. Dan akhirnya whistle dibunyikan. Whistle penamat 90 minit.